akhirnya barang yang aku order dekat Pinduoduo hampir 3 minggu lebih kurang lah, sebab dia pakai laut. So dah sampai hari ni. Jadi dia punya packaging dia memang macam ni aku pun tak sangka lah, sebab aku test je untuk barang yang ni So aku nak try buka dulu, nak tengok macam mana rupa dia. Dan benda yang aku beli ni adalah benda yang kalau ikutkan dekat sini harga dia agak mahal lah juga. So memang aku tengok dekat Pinduoduo harga dia, kira aku boleh kata boleh dengar lah harga dia kan. Memang jauh sangat beza Tapi yang ni macam use lah, tapi boleh lah untuk produk macam ni. Korang tengok ini dia. Assalamualaikum. Okay, kalau macam korang pun boleh usah je kot harga kan dekat sini macam mana harga dia. Packaging dia bagi aku overall okey lah packaging dia kan. Okay, ini dia produk dia, nampak Shure SM57 kalau korang boleh tengok kan. Ini dia. Ini kalau harga dia dekat sini lebih kurang dalam 300 something lebih tapi bila aku beli kat Pinduoduo aku tengok tak sampai 100 pun harga dia Aku tak tipu korang tau, memang betul. Tapi itu atas korang punya ni sendirilah, atas risiko korang sendirilah kalau korang beli berapa yang korang dapat. Okay, so nak tengok aku review untuk benda ni, aku nak try cover lagu dekat video akan datang. Sebab kalau aku buat sekarang, video ni akan terlalu panjang. Okay, so macam ni rupa dia daripada packaging tadi yang korang tengok. Kemudian dia akan packkan dalam kotak macam ni. Dan inilah produk dia. Okay, so kalau korang nak ucap harga, korang boleh tengok Shure SM57 berapa harga dia dekat sini.